Imam Al-Fatih. Kenal? Raja Muhammad Al-Fatih. Ketika milih tenteranya, tentera Al-Fatih sebelum mendapatkan Konstantinopel. Kan kisahnya. Al-Fatih nanya nih, nak milih tenteranya, dia kata, siapa yang di sini yang jaga solat 5 waktu, duduk. Maka ramai yang duduk semua kan. Siapa yang tak pernah tinggal solat puasa sunnah, kan? Duduk. Maka semua tak pernah tinggal, semua duduk nih. Kan? Terus siapa yang tidak pernah tinggalkan solat tahajud? Ya, hanya imam siapa? Muhammad Al-Fatih yang berdiri. Semua dari kecil sampai dewasa tak pernah tinggalkan solat tahajud. Allah, kita baru sekarang, baru malam tadi mulanya. Maka saya sering sampaikan, maaf. Maka saya sering sampaikan, Rabiatul Adawiyah. Tahu kan Rabiatul Adawiyah? Siapa Rabiatul Adawiyah? Wali di kalangan wanita, wali Allah, Rabiatul Adawiyah. Belajar sirahnya, belajar riwayatnya. Beliau ini dulunya penuang di bar, kelab malam. Bukan waiters, yang iyalah betul waiters, tapi tugasnya menuangkan hammer sambil melayani laki-laki. Apa sebutnya? Bartender. Bartender lah, boleh lah gitu kan. Jadi ketika bertaubat, diberi hidayah Allah, beliau tinggalkan semua itu, bertaubat, dan cintanya melebihi segala cinta hanya kepada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu.